Ingat lagi tak kisah Jungle Girl Sabah yang pernah viral 5 tahun lepas? Itulah dia, Viviana Mosibin, kisah anak muda kelahiran Sabah yang pernah menginspirasikan semua rakyat Malaysia. Tahun 2020, masa ramai orang tengah stres dengan kelas online, dia boleh panjat pokok tinggi-tinggi dekat Kampung Pintar Sabah semata-mata nak dapatkan capaian internet yang baik untuk jawab exam. Gila kan? Sebab dia tahu ilmu tu jalan keluar kepada kesusahan. Boleh tengok vlog yang dia buat. Ada lagi di rumah merah dia, Viviana M. Lepas tu ramai fikir dia akan jadi influencer kan? Tapi tak, Viviana tak kerja apa-apa priority pun. Apa yang dia buat? Dia sambung belajar, gigih habiskan degree, dan sekarang dia tengah ambil bidang perubatan di MSU. Dari atas pokok ke universiti, perjalanan dia bukan senang. Tapi dia berjaya buktikan satu benda. Kalau ada kemahuan, tak ada alasan. Tak kisah kau duduk kampung, tak kisah line slow. Kalau hati kau kuat, tak ada siapa boleh hentikan. Korang yang masih belajar kat luar tu, apa kerja gila yang korang dah pernah buat untuk menuntut ilmu sekarang ni? Cuba komen.